Ni lah smash burger yang awal-awal viral dekat Jitra dulu. Sekarang daripada satu cawangan je tau dekat hutan kampung Alostar. Mai sini bau caramelized onion dia pun dah sedap. Yang bestnya dekat sini patty, sos semua depa homemade tau. Kami kalau mai dekat depa memang favourite lah cheeseburger dia. Tapi kali ni kami nak tunjuk dekat hampa menu baru yang depa ada. Ni dia double spicy cheeseburger. Depa akan letak double patty, pickles yang ada bawang celup tepung. Dia tak pedas sangat, memang sedap weh. Special untuk bulan November saja. Kalau hampa beli yang set RM19.9 je tau. Memang berbaloi lah. Beef mania ni pun best tau. Dia ada letak chicken slice, beef patty, caramelized onion dengan telur. Dapat sebiji ni kenyang tersandak weh. Kalau hampa tak mau yang beef, yang chicken pun ada tau. Depa memang pandai lah buat sos. Gabungan sos dengan patty tu memang ngam weh. Bila hampa makan tu ada rasa umami. Dengan portion harga dia memang sangat berbaloi lah. Bukan nak overclaim, tapi ni lah antara the best smash burger yang kami pernah makan. Lokasi Mac Shack ni dekat Mokti, Hutan Kampung. So tunggu apa lagi? Jangan lupa singgah.